Cerita ni mula dengan satu parti yang pelik habis. Masa ni kita nampak seorang pakcik nama Walter yang tengah gelisah macam ada benda tak kena. Dia jalan punyalah hati-hati, rupanya dia tengah cari tempat nak menyorok sebab ada orang tengah skodeng dia dari jauh. Lepas dah jalan pusing-pusing, dia berhenti kejap tinggalkan surat, lepas tu terus tukar baju macam nak menyamar. Tapi nasib dia memang malang, baru je nak melangkah keluar, tiba-tiba ada kereta datang rempuh dia macam tu je. Lepas tu scene tukar ke suasana tenang sikit. Kita diperkenalkan dengan James Hale yang tengah syok dalam kolam ajar anak murid dia meditasi. Tengah sedap buat sesi, James kena panggil sebab bini dia telefon. Terus mood cerita jadi suram bila James kena pergi cam mayat pakcik yang kena langgar tadi. Sedih gila rupanya mangsa tu bapa James sendiri. Tapi masa ni James ingat itu kemalangan biasa je. Esok paginya, James macam biasa buat sarapan untuk anak bini. Sambil-sambil tu dia beritahulah berita sedih pasal bapa dia yang mati kena langgar lari. Dia ingat bapa dia jadi mangsa keadaan sebab trafik bandar yang serabut dengan projek jalan raya kat mana-mana. Bini dia terus suruh James call abang dia, Johnny, yang duduk kat Oklahoma. Tapi James rasa macam membazir kredit je sebab Johnny tu memang jenis tak pernah nak angkat atau balas call dia. Cerita beralih pula kat Johnny. Dia balik rumah ingat naklah sweet-sweet dengan bini dia, Valentina. Tapi tengok-tengok Valentina tengah kemas barang nak belah. Valentina dah tawar hati gila sebab Johnny ni asyik minta maaf je kerja dia, sampaikan hari lahir bini sendiri pun boleh lupa. Tengah malam tu Johnny dapat panggilan daripada kakak ipar dia pasal bapa dia dah tak ada. Kakak ipar dia ajak datang pengebumian esok. Tapi Johnny ni buat muka kering macam tak ada perasaan pun dengar berita tu. Tengah do on call tu, tiba-tiba ada dua orang mamat pegang pistol serbu Johnny. Diorang soal siasat Johnny pasal satu bungkusan misteri yang diorang syak bapa dia hantar. Johnny memang tak tahu apa-apa sebab dah bertahun tak borak dengan bapa dia. Keadaan jadi tegang bila seorang mamat tu tunjuk tatu Yakuza, tanda diorang bukan main-main. Tapi Johnny lagi gempak, dia bantai semua orang kat situ sampai lunyai. Penyerang lain datang pun dia tapau sorang-sorang dengan gaya yang memang kejam habis. Akhirnya, Johnny seorang je yang tegak berdiri lepas settle semua musuh. Esoknya, semua berkumpul nak hantar Walter ke kubur. Adalah muka-muka asing yang buat keluarga James rasa pelik. Masa ni lah Johnny muncul buat grand entrance kat majlis tu. Lepas settle urusan kubur, diorang pergi makan sekali. Kat situ Johnny terus straight to the point, cakap dia balik bukan sebab James tapi sebab bapa dia. Dia nekat nak cari siapa punca bapa dia mati. James bising lah, dia cakap bapa dia orang mati sebab langgar lari je. Tapi Johnny tak percaya, dia yakin bapa dia kena serang. Diorang bertekak sampai bawa keluar. James suruh Johnny move on je, siap petik pasal kes mak diorang yang Johnny tak pernah settlekan. Johnny terus berasap telinga dengar benda tu, terus dia angkat kaki caw macam tu je. Lepas tu Johnny pergi lepak bar sorang-sorang nak layan perasaan. Tiba-tiba kawan lama dia datang cakap bos diorang nak jumpa. Johnny tolak mentah-mentah, tapi rupanya air dia dah kena letak ubat. Sedar-sedar je Johnny dah depan bos yang memang berdendam dengan dia. Bos tu bagi amaran, keluar dari situ dalam masa 7 hari atau kena bunuh. Sementara itu James cuba nak check fail case bapa dia kat tempat kerja. Tapi bos dia cakap tak ada info sangat. Kawasan kejadian tu memang keras. Saksi pun semua tutup mulut sebab takut. Johnny pula pergi pecah masuk rumah bapa dia nak cari clue. Tengah syok geledah, dia dengar ada bunyi orang, terus dia menyorok. Sekali ada seorang budak muda masuk, kelam kabut cari barang kat meja. Johnny pun sergahlah dia sampai budak tu lari tak cukup tanah. Tapi Johnny lagi laju terus dapat tangkap. Budak tu nama dia Pika. Dia cuma hacker yang kerja dengan bapa Johnny. Sebab Pika tak tahu apa-apa pasal pembunuhan tu, Johnny paksa dia join sekali siasat punca kematian bapanya. James pula buat penyiasatan gaya dia sendiri. Dia pergi balik tempat kejadian, lepas tu masuk kelab malam berhampiran nak minta rakaman CCTV. Dia siap tawarkan duit kat pengurus tu, tapi kena reject hidup-hidup. James pun apa lagi, dia cakap duit tu bukan rasuah, tapi duit bayaran awal untuk kerosakan yang dia nak buat kat situ. Memang gila. That's for the damage. What damage? Kat rumah bapa dia, Johnny terjumpa papan luncur air. Dia pelik sebab bapa dia mana pernah main benda tu. Dia pun call seorang perempuan yang ada kabel dengan mamat nama Peter. Perempuan tu kerja bahagian PR. Jadi Johnny minta tolong dia cek satu dokumen kerajaan yang dia jumpa kat rumah Walter. Perempuan tu setuju, cuma suruh Johnny hantar gambar kod 8 digit kat dokumen tu untuk dia cek dalam pangkalan data. Tengah Johnny sedap borak, James tiba-tiba terjas siap acu pistol kat abang sendiri. Tapi lepas bertenang, dua beradik ni setuju nak join force. Masa tengah drive nak ikut clue, diorang kena serang hendap dengan satu geng. Memang berdentam-dentam bunyi peluru, tapi macam biasa, Johnny settlekan semua penyerang tu sorang-sorang.
petang tu, James dengan Johnny kena panggil dengan pihak atasan sebab buat kecoh. Diorang kena amaran keras supaya berhenti menyiasat sebab kerajaan tak nak bergaduh dengan Yakuza. Malam tu, neni perempuan yang Johnny call tadi bagi info yang dokumen tu ada kaitan dengan mamat nama Robichaud, toke kasino haram yang tengah buat majlis fundraising. Esoknya, James plan nak serbu majlis tu nak berdepan dengan Robichaud. Johnny dengan James naik motor pergi tempat kejadian lain yang polis kata kemalangan, tapi diorang tahu ada benda tak kena. Sampai kat majlis Robichaud, diorang menyamar masuk. Johnny pergi mengorat bini Marcus Robichaud, Monica. Monica terkejut bila tahu Johnny tu anak Walter sebab rupanya dia yang upah Walter untuk siasat laki dia sebab nak minta cerai. Dia ajak Johnny jumpa kat penthouse dia esok. Masa James tengah cek kawasan, orang Marcus perasan. Lepas tu Marcus panggil dua beradik ni jumpa. Marcus claim dia dah banyak bayar Walter dan tak tahu Walter dah mati. Dia kata dia upah Walter sebab syak bini dia curang. Cerita dia beza gila dengan apa Monica cakap. Last Marcus halau diorang keluar. Esoknya bila Johnny sampai penthouse Monica, tengok-tengok orang dah ramai. Rupanya Monica dah mati. Johnny apa lagi terus mengamuk cari Marcus. Robichaud! Dia bantai semua orang sampai kena tangkap masuk lokap. Tapi dia kena lepaskan juga lepas tu. Bila keluar je, James dengan Johnny gaduh lagi sampai bertumbuk. James bantai Johnny sampai kalah. Masa tengah emosi tu, Johnny luahkan rasa terkilan sebab James tinggal dia masa dia trauma tengok mayat mak diorang dulu. James minta maaf dan cakap dia buat semua tu nak lindungi Johnny je. Lepas tu Valentina call cakap ada storan hard drive misteri sampai kat rumah. Johnny suruh dia bawa benda tu pergi Hawaii. Mula-mula Valentina merajuk tapi akhirnya dia datang juga. Sampai je kat airport, diorang sambut Valentina. Masa tengah on the way, Pika cuba nak pecah masuk hard drive tu tapi ada firewall yang power gila. James bagi senarai kata kunci untuk bantu Pika. Tengah syok buat kerja, diorang kena serang dengan helikopter. Valentina terus pecut kereta macam dalam filem aksi sambil Johnny dengan James balas tembakan. Ada seorang rider motor punyalah hebat kerja diorang, tapi Valentina lagi hebat, dia terus settlekan rider tu. Ingat dah selamat, helikopter tadi datang balik. James berjaya tembak helikopter tu sampai terhempas nak dekat kereta diorang. Tapi nasib baik semua sempat lari. Bila dah sampai tempat selamat, Pika berjaya buka fail tu. Rupa-rupanya, geng jenayah ni ada kabel besar dengan gebeno lelaki yang nani kerja sekali. Masa tu Nani tengah bagi info kat Gebeno tanpa dia tahu Gebeno tu pun geng jahat. Bila James balik rumah, dia tengok bini dia, Ila dah kena culik. Anak-anak dia selamat, tapi Ila tak ada. Marcus buat panggilan video tunjuk dia culik Ila dengan Nani dan dia nak tukar dengan hard drive tu. Johnny dengan James pun bersiap nak perang. Malam tu diorang serbu tempat Marcus, bunuh semua pengawal seorang demi seorang. Marcus suruh geng Yakuza dia masuk, tapi semua kena lauk dengan dua beradik ni. Akhirnya, diorang jumpa Ila dengan Nani. James pergi settlekan baki Yakuza manakala Johnny pergi cari Marcus. Johnny kena bantai teruk dengan Marcus. Tapi masa Marcus nak habiskan Johnny, Johnny tarik pin bom tangan, meletup habis kawasan tu. James terus terjun sungai selamatkan abang dia yang dah nak lemas. Beberapa hari kemudian, Governor pun kena angkut dengan polis. James sekeluarga hidup tenang balik, manakala Johnny pergi melawat kubur mak dia nak minta maaf sebab lama tak datang. Masa tu, bos yang awal-awal tadi datang beritahu urusan diorang dah settle. Sebelum belah, dia bagi nota kat Johnny. Nama pembunuh mak dia. Cerita pun habislah kat situ.
Saya Jojo, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe untuk update movie paling menarik. Bye-bye.